Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Siti Al-Qawam Nibong Tebal ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf lahir dan batin. Semoga amalan kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal wa kullu am wa antum bi khair. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah binti Muhammad selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran Siti Al-Qawam ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin buat seluruh umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Hati-hati balik kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Wahab Hajan binti Yaakob selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwan Murid Siti Al-Qawam. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Semoga semua amalan kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat Hari Raya, berhati-hati pulang ke kampung. Hingga berjumpa lagi. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Ingin mengucapkan selamat